Wah, ini banyaknya makanan ringan. Saya akan ambil lebih sedikit untuk diri sendiri. Iya, here it's over the sedang saya. Ini su milikku. Wah, apa ini? Nampaknya cabaran baru. Wow. Cara yang Bisa. hebat untuk memulakan ini. Awak hanya dapat setimbun kosong, dan saya ada sebanyak gunung. Jangan keterlaluan, Zack. Lihat ini. Wah! Oh, baiklah, beberapa selera makan saya memuncak. Zack beri saya pisau. Itu milik saya. Okey, baiklah. Saya akan urusannya. Satu gulungan pizza. Tak pernah lihat yang seperti itu. Ia sangat lazat, menakjubkan. Saya berjaya. Sekarang giliran saya. Merasa perjuangan Yel, Anda feel soleh melepas ini tanpa pisau. Itu memang akan bodoh. Nasib baik saya bawa gergaji bersama saya. Kamu maku tuntai? Bertenang. Mari kita potong pizza ini. Oh, masakan Italia yang ilahi. Tiada tandinganmu. Mari kita periksa ini. Saya tak perlukan pisau. Saya boleh makan macam ini saja. Apa? Sedap betul. Awak betul snack yang hebat. Dengan perut macam itu, awak akan susah nak lepas pintu. Hasu biskut haspai sama. Ini dah buat baik daripada Babas. Kami betul. Makan dia. Seperti yang saya jangka, ia mewah. Saya suka Oreo. Kau make sure anda mesti suara biskut yang berwarna-warni dan berlapis-lapis kecuali saya rasa susunya tidak mencukupi. Ia begitu manis. Perlu basahkan dengan minuman. Ya. Bunga saya yang sempurna. Asa untuk mencari apa yang berlaku dalam kotak kecil ini, Nampaknya agak kosong bagi saya. Aha. Mari kita periksa. Wow. 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 Betapa besarnya biskut ini. Kenapa mereka masukkannya di sini? Saya tak pernah melihat yang seperti ini. Ayo, sama soalnya sekaligus. Let's go. Hebat. Saya tak faham. So, kenapa awak ada gula-gula getah dan saya tak ada? Maksud saya tidak mempunyai banyak. Rasanya saya bernasib baik kali ini. Ada semuanya selesa. Baiklah, saya ambil satu keping. Saya tak boleh kunyah dengan cepat. Oh, ini sangat sedap. Saya mahu lebih. Masa untuk buih. Ia jadi sangat baik. Ia terbang. Apa yang patut saya buat? Mungkin gula-gula getah itu tersembunyi di suatu tempat. Ya, akhirnya di situ. Sedikit nasib baik. Ini bagus. Saya patut cuba sekarang juga. Oh, Vegrova. Harus ditutup pria di bawah spam. Mungkin ada kemasan untuk pria sekejap. Saya gembira dapat membantu anda berhenti. Hebat. Saya penuh dengan gula-gula getah. Semua orang dapat hot dog? Balik. Adakah itu, Master? Mari kita cari tahu. Saya bersedia pergi dulu. Doakan saya berjaya. Sedap. Hah? Sedikit kering. The guts terasa isik sahar. Sekarang giliran wakanai. Baiklah, cuma perlu tambah sedikit sos. Ia tidak terlalu pedas, jadi saya akan cuba lebih lagi. Harap saya tidak berlebihan. Oh tidak, saya telah membuat kesilapan besar.
Hah? Ito ay bekilin kau, Zach. Aha. Wah, kena nak aku Itulah kemana aku percaya Spider-Man. Tapi tidak boleh berpatah balik sekarang. Oh, kena ambil sebanyak mungkin sos. Tapi pastikan tidak membakar diri saya. Tolong, tunggu. Saya ada alat pemadam api. Emma, terima kasih banyak. Kamu selamatkan nyawa saya. Sentiasa ada untuk kamu, bro. Nampak macam mata getah. Memang betul. Lihat betapa banyaknya. Wah, bagaimana aku besar dengan mulut makin merah? Sabnals. Bagaimana jika saya seorang lanon? Hah? So saya feature saya berbeza seperti ini. Saya Emma, tomat merah si lanon. Shregron ini pernah frasa tempat saya berasa lapar. Nah, sudah selesai misi. Saya tidak perlukan ini lagi. Masa untuk saya mengembalikan kekuatan saya. Awak memang pandai, Zack. Saya raja kepintaran dan kecepatan. Akhirnya, trik istimewa. Ia berjaya. Saya tangkap 2 biji mata sekaligus. Ada klari jika saya furry buat burger dan saya tapi saya dah ada idea lain. Saya akan dengan senang hot membantu Anda sedikit. Buka mulut Anda lebih luas. Tangkap gula-gula getah ini. Zack, hoking kamu asyik terlas. Tu baru semua cerdas betul kero? Saya siap memang sekat sesyang tidak bersifat dan selapar lain. Bisa boleh tahu yang pinky kecil. Berbeda punya kerak yang rangup. Aduh. Berharap saya dapat berhasil. Jangan risau, Emma. Kamu boleh menentu kami makan. Mari mula. Krim ini melengkapi lempeng dengan sempurna. Saya pasti betul. Tetapi saya ada sesuatu yang lebih baik. Sirap coklat. Baiklah, idea yang bagus. Saya akan tuangkan sedikit pada pancake awak. I for siap sueda. Mungkin kamu mau lebih banyak sos? Tabasco mungkin? Ni pancake terakhir saya. Saya berkhidmat untuk memakannya. Pedasnya? Saya rasa hendak terbakar. Apa yang berlaku? Cuma nasib saya. Saya sangka dia orang kabur. Zack, beri anak krim putih. Ambil sendiri. Tinggal selamat. Zack, I perlu lebih. Anda tahu, Anda seolah-olah menyalahgunakan kebaikan baik. Satu yang mengajar Anda satu pelajaran. Saya tertanya-tanya bagaimana jika Anda suka krim pencukup pada makanan ringan Anda. Sorry, my curry Zack. You'd ever so like excited. Aduh, majikan! Apa? Uas ones, Tic Tacs, secara terakhir. Sedap. Dan sebenarnya bisa tic-tac lebih baik. Mari berjual merol. Maksud saya supaya tak ada stay. Hebat. Tapi tidak dapat mencukup so. Nasib baik nasib saya semakin baik hari ini. Saya bahkan ada beberapa perisa yang berbeza. Saya akan cuba semua serentak. Idea yang baik. Nampaknya saya tidak akan membuang masa saya dengan perkara seperti ini. Beri laluan, saya perlukan banyak ruang. Banyak warna. Boleh tak tuangkan lagi, Jess? Ayo. Wah.
Masih untuk main kat Baron? Lihat saya bawa vanil. Yang terakhir perintah saya. Wow, awak macam Hoover, gadis. Hebat. Dan sekarang saya mempunyai nafas yang sangat segar. Itu sahaja untuk hari ini. Mahu melihat sambungannya? Nantikan di Multido. Video baru yang hebat sedang dalam perjalanan. Jumpa lagi.